Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so hari ni kita nak pergi jumpa kawan kita. Kita orang semua kumpul dekat Mi Tarik kot. Sebab nanti kita akan ambil Pika. Nak makan sekali dengan dia lah. So, apa-apa kita akan update dengan korang, okay? Hi guys, so tadi kita cakap kita nak ambil Pika kan. Tapi kita orang dah ubah plan. Pika suruh parking dekat mana? Alah, apa yang nama dia tu? Tempat tu. So nanti kita orang semua berkumpul dekat situ lah. And parking kereta kat situ. By the way, ada lagi seorang join, which is Sarah. Yay! So excited nak try Mi Tarik sebab kita tak pernah makan Mi Tarik. Kesian kan? Sarah and Nurin. Kita ada Anne. Malu jap. Korang rindu Sarah, korang. Kita tengah pakai maskara. Cantik. Benci. Pika first time masuk dalam belacan. Hai guys. Cak baru first time tahu rupanya orang parking kat sini lalu sini punya. Pika. So, macam biasa dengan Isha. Hey. Isha dah 3 kali masuk vlog kita. Kita dah 3 kali debut. Isha mirror selfie. Okay, kita nak pergi Mi Tarik. Tak sabar nak rasa macam apa yang sedap sangat Mi Tarik. Sebab semua orang nak makan Mi Tarik. Korang baru jalan kejap dah penat ni. Beriswak okey je. Comelnya. Cak jarang lah pergi sini. Kan? Gila dia. Udah. Aida. Okay, korang, kita akan pergi. Kita akan pergi mana korang? Mi Tarik. Kat sini ya? Kat sini kan? Bila lah ada orang nak belikan kita bunga ke Aida? Betul lah. Kita dah cantik tapi tak ada bunga dah. Aduh. Dah tu lah. Alamak. Sarah, apa tadi Sarah? You tanya apa tadi? Don't go to your ex. What she said? Huh? No. What? Aku tak ingat, sorry. Aku ada memori semut. Ya Allah. Cakap baru je tadi. Bisa cakap I wish. Dia nak itu. Korang jauh juga ni berjalan ni. Pika dah ke depan. Pika pantas weh. Aku penat. Hey guys, we are here. Mi Tarik Zang Lala. Okay guys, so kita dah sampai Mi Tarik. Tak sabar ni nak rasa. Sekarang kita nak order. Scan dulu. Siapa nak try korang? Tak, Aida makan apa hari tu? Apa? Sweet sour? Sour. Okay guys, so kita order chicken ramen. Yeay. Sampai dah. Guys, dah sampai. Baby and dengan Isha punya chicken dumpling. Chicken and lime. Oh, Chicken and beef. oh. Ooh, so good. Oh, sudah boleh bayar? Boleh. QR dia sudah. Okay korang, sangatlah sedap korang. Rasa macam fresh gila. Diorang tadi jalan jauh gila tau. Kita dapat makan panas-panas. Yo. Sebenarnya tak timun.
Aisyah terlupa nak bawa telekong turun kereta. Lepas tu tolak dengan Aida pula. Waktu awal-awal tu dah nampak macam dia dah bagi-bagi. Tapi Aida macam dapat agak apa yang akan terjadi. Tapi kita orang still tolak lah. Rokaat yang terakhir, tiba Isya dia punya telekong. Boleh. Lepas tu kat Isya kan dah ke depan je. Tu tak ada gelak lagi tau. Cari macam tu. Tolak pula Aida dah sebelah. Memang lemah. Aspek yang tak ada. Aida tu dah tayar akhir terus. Okay, so sekarang nak rasa fried rice pika punya. Kita nak dessert. Kita nak dessert pula. Okay guys, so sekarang kita nak pergi LRT, nak pergi mana? Pergi cari kedai dessert, tapi kena naik LRT. Okay, jom korang jalan dengan kita. KL kalau malam-malam memang. Siapa single? Saya. Tak single tak ada sini. Orang single je boleh. Orang Ah. Nampak lah. LRT. Itulah. LRT kita pernah naik sekali je. Okay guys, so best tak naik LRT? Best? Tapi ramai. Sumpah. Ramai gila. Jalan jari. Oh, ya jalan. Esok lagi lah berjalan lagi. Okay guys, so masa untuk berjalan. Jalan. Nak pergi kafe punya pasal. Tengok Aisyah. Sekali lagi kita akan ada sentuhan goodbye. Supaya tak nak. Sebab tadi Sarah dah sentuhan goodbye kat Aida. So Aida kena dengan Sarah. Okay guys, so kita order lemon. Okay, jadi kita rasa. Orang tua sangat. Oh, bagus. Very refreshing guys. Kita tak habis lagi cerita pasal Pika tadi. Dia tak dengar sangat tadi. Itu je lah. Okay, kita nak spin the bottle. Guys, Nak sebabkan Aida spin, kalau Kak Aida tak boleh. apa pula? Oh, sorry. Cerita apa ni? Open table. Aisyah. Ibu tak cerita kot. Aku tak cerita. So, kita orang dah settle mengopi-ngopi tadi. Dan sekarang kita dah nak balik dah. Pergi LRT pasal sini. And then Pika balik rumah dia lah. Nak bye-bye dengan Pika dah. Bye Pika. Yelah Pika. Lelok. Sama yang bertahun kat sini. Tengok macam tu. Pika bye. Kita nak bye-bye Sarah dah. Dia baru
guys, so kita dah selamat check in hotel. And sekarang dah pukul 1 dah weh. Tapi sekarang kita orang memang masih tengah lapar. So apa-apa kita orang akan update esok pagi. So jumpa korang esok pagi. Okay, bye. Good night. Hey guys, good morning. Morning korang. Okay, so pagi ni kita dah settle check out. Lagi makan dulu lah. Sebab Sunway buka pukul 10. Bye korang. Bye. Jumpa nanti. Hi guys. So kita orang sekarang dekat Pasang Bok Pusing. Untuk breakfast sebelum mandi. Nanti kat sana mesti kita akan makan apa? Ringan-ringan je. Pastu lah, mesti pastu. Tapi pastu mahal korang. So korang nantikan video kami, okay? So breakfast kita order telur permasa and roti telur. And dengan siapa? Nuri nasi lemak And ayam, nuri nasi lemak ayam. telur mata. Makan dekat sini sumpah sedap gila. Dia punya nasi goreng lah on top. Kita orang makan nasi goreng sardin. Sumpah sedap gila korang. Sedap dia tu sedap yang tak ada dekat Ipoh. Nasi tempat kita lemak biasa. Apa dia gelam sangat dia? Sedap. Macam tu lah. Sedap terang. Okay. Dia punya ikan beli pun sedap. Ada pun nak buah potong kan? Aku order Maggi goreng. Cak boleh tekan dia punya toggle ni je kan ke bawah betul. Maggi goreng pedas. Telur mata. Sedap. Pedas. Certified. Sedap. Hi guys, we are finally arrived at Sunway. Tak nampak dah lagun. Kita dah sampai. Okay. Okey korang. Siapa kedek kita orang? Lucu. Lucu. Kena macam ni lah. Okay guys, so kita orang tak sabar. Sangat-sangat tak sabar. Sangat-sangat tak sabar guys. Hey. Jangan sampai dia hidup. Okay. Ya Allah. Kau terangkat bontot. Ya Allah, ya Allah. Dah penat lah. Dah penat lah. Macam ni.
guys, sekarang kita tengah tunggu Nurin jap. Dia pergi toilet. Okay, so Cak far masih ada lipstick lagi. Ini tak ada lipstick dah korang. So far okay. Cuma dah penat ni sebenarnya. Siapa ni? Temporia. Oh yang semalam kan? Gloss dah. Yang kalau yang gloss tu. Macam yang tadi, lagi sikit. Lagi sikit lagi dah. Muncul. Nurin dengan Aida naik Monsoon 360 ni, tapi tak boleh bawa phone. Bye. Korang sekarang kita tengah beratur mini Vuvuzela. Korang Aida gerak. Aida apa Nuri? Aida dapat fast lane. Mana Aida? Belum lagi. Aida! Yeah, dah dekat dah guys. Ken pegang tanduk dia. Dia kata malam aku. Alah, dia tahu nak tengok gambar dia. Ken ikut dia Cak. Benci lah. Ini bukan kucing. Sekali lagi Cak. Benci. Kawan Lily ke? Kawan Lily. Ya Allah. Comelnya. One more please. Hello. Ada share. Follow. Terus balik end. Macam mana ni? Cantik. Mana dia putih? Cantik. Yang jumping spider. Tak. Video Cak A. Okay, sekarang ni tengah queue nak naik Vuvuzela. Penat korang. Kita orang tengah dengan naik Vuvuzela. Yay. Nanti ke? Sebenarnya tak larat ni. Tinggi gila weh. tak jadi dah. Okay, Vuvuzela for the second time. Best lah. Sumpah laju. Tapi kali ni kita orang tak record lah. Hey. Kita nak naik. Apa nama benda ni? Alamak. Tak ingat lah apa nama dia. Nurin? Masih okey ke semua? Lapar. Kita nak pergi makan dulu. Okay guys, so this is my lunch. Isha bersama, Em bersama, Nurin Subway, Aida nasi tomato. Korang rasa siapa yang akan di depan? Dah. Korang pair 2. Bye guys.
Kita orang nak suruh orang yang baju ni ke depan. Dia nak Cak marah. Dah sabar korang. Cak tu dah cakap sekali. Adidas oren. Backpack. Dah cuba dah. Yang pakai spek. Dia yang pakai topi juga. Orang tadi roller coaster tutup pula. Tadi macam ada muntah. Dia orang bersihkan. Lepas tu lalas hujan. Kalau tengok tak hujan pun. Itu tak hujan. Ha. Ya pula. Kita tak sempat nak mandi kat sini guys. Tak sempat nak mandi kat sini. Okay, kita nak pergi wave. Wave. Kita ada pulai dah. Syah. Banyak lagi tempat kita orang tak sempat nak naik. Lepas tunggunya. Hai guys, so kita dah bertukar baju. Okay. Dah nak balik dah. Okay. Oh, bulat ni. Bye. Jumpa lagi, Cak. Nanti kita jumpa lagi, okey? Take kita balik. Okey, korang bersama Syadel. So korang, kita akan endkan vlog kita sampai sini. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you tengok. Bye.